Ulama' ni kalau ulama' politik sangat, haru biru. Hari ni haram, esok halal, lusa sunat, lepas tu makruh. Dia hukum sendiri je, ikut otak dia je. Dia masuk PAS sekali. Pasal bukan PAP dengan Pakatan Harapan je, kalau masuk PAS sekali. Kalau tak mau ikut perjuangan tu, jangan masuk dalam politik. Jangan buat masuk dalam pilihan raya. Ini ke semua ni rekaan daripada barat. Sedangkan kita tahu bahawa di barat sana pada hari ni orang cemuh dah kepada demokrasi ni. Pasal naik dah siapa apa macam tu juga maknanya. Menindas rakyat. Jadi kalau kita tengok 2 tahun yang lepas begitulah di Perancis, orang keluar model bukan 16% saja. Orang bosan dah. Tambah menggunakan agama pula lagi. Memperalatkan agama. Hak nu tak betul, hak ni tak betul. Kita saja yang betul. Lagi menjajah orang biru maknanya. Kita semua kita tahu bahawa kita dalam Malaysia ni masyarakat majmuk. Jadi kita nak buang kok mana? Kena halau balik di negeri China tu. Duduk baik-baik, elok. Jangan mana menimbulkan suatu pemasaan yang menjadi pemusuhan. Itu kita cukuplah aku dengar tengok negara Arab tu. Pemusuhan berlaku antara rakyat dengan Arab tu, perang semua-semua. Awak kita nak macam tu. Kita nak duduk dengan aman damai. Buatlah bagi elok. Janganlah tuduh orang ni apa semua. Hak nuh ini yang kita sendiri pun lebih kurang ya. Jadi ingat benda ni kena sedang lah masalah ni. Kena insaf maknanya. Matlamat kita adalah keamanan, kedamaian dalam negara kita Malaysia, insya-Allah. Kita harap kepada rakyat Malaysia semua, terutama orang Islam lah, kena sedar bahawa ulama' ni kalau ulama' politik sangat, haru biru. Hari ni haram, esok halal, lusa sunat, lepas tu makruh. Dia hukum sendiri je, ikut otak dia je. Matlamat dia semua nak ke pangkat, nak ke kuasa, nak apa semua. Kalau misalnya kita kata Malaysia ni PAS merintah, awak dia boleh buang Cina? Itu tak boleh. Dia rakyat Malaysia juga menggunakan agama, memperalatkan agama untuk kepentingan politik, satu bela yang sangat-sangat kotor, sangat-sangat busuk. Boleh buat apa saja. Jadi saya harap kepada rakyat Malaysia kena fahamlah, tak usah duk percaya sangatlah karut semua ni. Saya harap kepada semua para ulama kena ingat bahawa dalam syarak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam